golongan yang percaya pada Papa Gomo tu, kalau baca Haji Hadi penjelasan, dia akan percaya. Ini ibarat agama Abraham, kata Abang Jadi. Walau percaya Abraham mana? Dia sesama dia. Lebih Hadi kata, lebih Hadi royak. Madani ni macam agama Abraham Lincoln dia cakap kawan dia. Oh, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Syarikat. Lincoln. Agama ke Abraham Lincoln tu? Ada Haji Hadi kata agama Abraham Lincoln lah tu. Abraham Lincoln tu kira macam Nabi lah kira Nabi Abraham. Haji Hadi aja. Saya reka, saya baca kat Facebook dia. Dia kata Kajian Madani ibarat menganuti fahaman agama Abraham seperti mana yang dianuti oleh Trump. Dikait dengan Trump pula. Kebetulan Trump boleh datang Malaysia baru ni. Ulama tu. Itu mulut ulama. Kami PAS, dia kata, kami ni parti Islam. Kami ikut Islam. Kami akan hidang masakan yang boleh dimakan dalam satu hidangan yang sesama kita boleh makan. Aku nak pening, aku nak fikir dia punya mantik tinggi betul. Payah aku nak fikir ayat dia ni. PAS ikut Islam menghidangkan makanan yang boleh dimasak dalam periuk yang sama dan dihidangkan dalam hidangan yang sama. Kau faham? Aku ulang sekali lagi. PAS ikut Islam, dia kata, kita hidangkan makanan yang boleh dimakan dalam periuk yang sama dan dihidangkan dalam hidangan yang sama. Kau faham? Mantik, saudara. Saya je faham kalau saya belajar mantik. Kan? Kau orang tak belajar apa? Kau orang belajar apa? Patutlah aku dengar dalam room WSI malam tadi. Kan? Ada orang PAS dalam room dia cakap, Haji Hadi ni memang zuhud betul, dia kata. Waktu kajian Tebuh Atap dulu, meminta, lepas kajian PI jatuh, dia kata, Haji Hadi telah ditawarkan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Tapi Tuan Guru tolak, dia kata. Subhanallah, dia kata. Tak nak jawatan. Tapi nak Dutah Timur Tengah. Itu bukan zuhud, wahai walaon. Haji Hadi tak nak terima pasal dia tahu jamalan Perdana Menteri ni bukan boleh letak-letak abang-abang. Kan? Paling-paling tidak basic pun kuranglah bercakap, tahu sikit ekonomi. Bila kau jalan timbalan jadi menteri, jabatan Perdana Menteri, paling-paling tidak kau akan pegang kementerian yang penting. Kau timbalan Perdana Menteri, setidaknya kau akan jadi menteri yang dilantik adalah kementerian yang penting. Macam sekarang Zahid Hamidi, kan, dia jaga Kementerian Desa dan Wilayah. Kan, Zahid Hamidi. Dia juga menguruskan TVET dan sebagainya lah. Fadilah, timbalan Perdana Menteri yang kedua. Dia menteri jaga air, betul. Elektrik dan air ni bawah dia. Mesti tahu juga tentang ekonomi, mesti tahu juga tentang ni. Orang-orang bahasa Inggeris pandai juga kan. Nak bersidang kat luar negara apa semua, kena cakap lah bahasa Inggeris. Dia kena cakap Terengganu. Dia tahu dia tak boleh. Yang kedua pula, dia kaki ponteng. Kalau dia jadi timbalan Perdana Menteri, tak boleh nak ponteng, saudara. Takkan timbalan Perdana Menteri waktu nak jawab kementerian, dia nak ponteng. Jadi lebih baik dia ambil kerja yang mudah, yang orang tak tahu dia dah buat apa. Apa dia? Duta Khas Timur Tengah. Tapi amba nak minta menteri. Minta menteri, boleh Din. Boleh Din. Amba nak Duta Khas Timur Tengah. Tapi amba nak duduk pada timur je. Boleh Din. Dia cerit, boleh tak? Boleh. Nanti amba jadi Duta Khas Timur Tengah. Tapi pejabat amba punya ofis dekat Lusila. Samalah tu. Timur Tengah dengan Pantai Timur. Sama juga. Nak tawak menteri. Boleh Din. Boleh Tuan Guru, kata dia cerit. Jadi sokong. Dapat ada Duta Khas Timur Tengah. Kan? Tak pergi pun negara Arab. Tak mesyuarat apa pun. Makan gaji tak bulan. Kan? Zaman dia jadi kerajaan tu tak subahat pula tu. Kan? Zaman Anwar Ibrahim ni kerajaan subahah. Subahah. Zaman dia makan gaji buta, tak datang parlimen, naik cabutan judi. Kabinet yang paling besar sekali dan ramai sekali tak subahah. Ada Arab Timah pun tak subahah. Anwar Ibrahim subahah. Kalau ikut kaedah Islam, apa pun saja yang subahah, saudara, tak boleh kita makan. Kan? Tapi dia sebut kerajaan ni subahah. Tapi kerajaan bagi gaji sapu, saudara. Tak cukup. Minta peruntukan lagi. Bab duit tak ada subahah. Bab politik je subahah. Bab duit sapu. Kan? Dana judi dia sapu, puak ni.
Macam dululah. Macam dulu dia kata UMNO ni pak apa bersama dengan UMNO, tak boleh kahwin dengan UMNO, judikah dengan UMNO, sembelihan dengan UMNO tak sah apa semua kan. Yang itu semua tak boleh. Judikah dengan UMNO tak boleh, imam dengan UMNO tak boleh, sembelihan dengan UMNO tak boleh. Yang boleh apa dah? Nikah dengan puteri UMNO boleh. Kalau bab nikah boleh selalu, tak kira ada UMNO ke, Amoi dia nak nikah.